Allahu Akbar. Itulah Adam, salah seorang kanak-kanak yang kelaparan dan antara mangsa yang telah hilang tempat tinggal dan juga sumber makanan. Astagfirullah. Tanpa bantuan segera, mereka mungkin takkan mampu bertahan sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi, kami ingin mengumpul dana sebanyak 1 juta ringgit agar dapat menampung segala keperluan asas mereka. Untuk menyumbang, sila layari laman web ini. Alah, tak cukup lagi lah. Oh, tak cukup 7,000 lagi tu. Kita kena tolong. Kesian dia orang. Tapi mana kita nak cari lagi 7,000? Kalau jual barang kita, Ha? Maksudnya? Umi? jual barang kita, duit yang dapat tu kita boleh derma. Bijaklah Umi ni. Kalau macam tu, Mina, Mila, jom kita cari barang yang boleh jual. Okey, Baba. Hmm. Ha. Wah, banyaknya. Oh, ni nampak menarik. Mina, ni kan dah rosak. Mana boleh jual? Oh, ya ke? Allah kan suka kalau kita bagi barang yang terbaik, yang paling kita sayang. InsyaAllah, ganjaran besar tau. Paling sayang? Ha, jersey Aizat. Ha? Tapi ada tanda tangan Isaac. Mahal tu. Iyalah, kenalah mahal. Nak duit kan? Oh, Kalau macam tu, Mila jual lah. Beg Rama-Rama. Ha? Tapi Mila sayang beg tu. Elok lagi tau. Yalah, sedekah yang kita sayang. Elok lagi kan? Tak adil lah macam tu. Mila yang mula dulu. Sabar. Mafla. Hah? Alah, Mafla bola Baba. Hah? Mafla Fire Eagle. Bukan ke Baba cakap Mafla durian? Ada 2 je dalam dunia ni. Banyak ke duit kalau jual? Jap. Ni Umi nak letak mana Umi nak jual pinggan Dubai tu. Umi tak sayang ke? Betul ke ni? Mestilah sayang. Sebab sayanglah Umi bagi. Lagipun kan, semua ni kan kita buat untuk tolong orang. InsyaAllah, kalau lagi berharga barang, lagi banyak kita dapat derma. Jumpa boy. Rindu awak. Mana Mafla Baba? Allahu Akbar! Alamak, macam mana ni? Kenapa Umi? Mafla Baba dah hilang. Jersey Mina dengan beg Mila pun tak ada. Sayangnya, Umi kira-kira semalam kita boleh cecah 7,000. Ya Allah, Umi tersalah letak ke Maaf Mina, Mila, Baba. Maaf Umi. Semalam Mila ambil balik beg. Mina pun ambil. Baba pun sama. Alhamdulillah, ingatkan hilang tadi. Umi, tak apa ke? Tak apa, itu kan barang kesayangan Mila, Mina, Baba. Kita boleh je bagi apa yang ada. Tapi kalau kita orang bagi, mungkin boleh dapat 7,000 tu. Dapat bagi Adam makanan dan tempat tinggal. Dapat tolong ramai lagi keluarga macam Adam. Ha? Ha?
Alhamdulillah, kita berjaya. Akhirnya mereka semua dah ada tempat tinggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Adam lah. Adam, dia nampak sihat lah. Adam nak cakap apa-apa? Terima kasih tolong saya. Jom menderma kepada mereka yang memerlukan.